Ipoh, Mek sini saya nak tunjuk. Ya Allah, Mia, ini semua sebab engkau aku sampai sini. Okey, jom kita terjah. Aku tak sabar. Tapi kedai besar gila tau. Nampak tak? Yeah. Hai. Okey, ambil je. Ya Allah, besarnya kedai dia. Dia akan masuk. Ni ha. Punyalah besar kedai dia, tengok tu. Okey, kita ada elegant. Bremi pun ada kat sini. Sugar Gold wajib ada. Rapeseed oil. Dekat sini semua local product ya. Then we have Okaya. Banyaknya ya Allah, rambangnya mataku. Alpha Sobela pun ada. Ya Allah, banyaknya. Ni concealer saya guna, best gila. Fix brow ni pun best gila, korang kena beli. Belum apa-apa dah beli. Ambil dah. Ambil dah juga. Okay, ni semua dia punya bag makeup dia. Nampak tu? Daripada yang kecil sampai yang ke besar-besar tu ha. Kat atas tu pun ada juga kat atas tu. Kat sini semua contact lens. Sekejap lagi saya nak pilih contact lens mana yang saya nak. Kita ada beauty blender, lepas tu ada brush. Elok tau ada brush set macam ni. Senang, korang mana yang beginner tu beli satu set je cukup. Ni kita ada semua bahagian eyeshadow. Ini semua eyeshadow tau. Ini semua memang eyeshadow. Ha, nampak tu. Okay, dia punya eyeshadow semua dekat sini. Okay, ini bahagian powder, contour, blush semua dekat sini. Memang besar gila tu tempat ni. Okay, ni ada lagi makeup. Nampak tu? Nampak orang tengah shopping semua. Besar tempat dia. Bukan makeup je ni lah. Semua benda-benda sini pun diorang ada jual juga. Okay, kat sini semua jamu, suplemen, apa yang korang nak cari. Kita ada perfume juga dekat sini. Inspired perfume. Rambangnya mataku dekat sini. Ni, aku nak cari Yuti. Yuti dengan Syah, mana Yuti dengan Syah? Hilang terus dalam ni. Mana diorang tak nampak pun. Mana. Ya, aku nampak dah. Sini sabun-sabun mandi semua ada tau. Korang jangan risau. Bukan makeup saja ada, macam-macam ada. Ni semua beauty blender, sponge, brush. Brush pun diorang ada jual loose-loose macam ni, nampak tak? Ya Allah, rambang mata. Sekarang je kita naik atas. Kat sini ada baju-baju. Kat sini dia jual baju, kemeja, t-shirt, semua ada dekat sini. Ni tudung-tudung bawal. Siapa nak beli tudung pun boleh beli kat sini tak? Ada lagi tudung sarung ada, shawl ada, semua ada dekat sini. Telekung pun ada. Sejadah pun ada dekat sini. Macam-macam dia jual. Ada skirt, ada jeans. Okay, pausing lah kejapnya. Okay. Nampak ni? Macam-macam ada. Ya Allah, mati-mati ingat dekat sini dia jual makeup je. Macam-macam ada. Aku macam rambang gila. Tak tahu nak beli yang mana. Tak tahu nak ambil yang mana sekarang. Love long dress macam ni. Okay, kita dah kat bawah dah. Jalan-jalan kita nampak Maksu Gallery Jual semua handbag. Ya Allah. Macam-macam ada ni. Tak, apa ni? Ni kedai apa ni sebenarnya ni? Allah. Ya Allah. Memang tak puas jalan. Kedai ni memang tak puas jalan sebab besar gila. Wah, yang ni shopping. Bayar. Kita nak bayar dah. Saya ni borong baju je. Masalahnya aku ingat syurga makeup je. Tapi no, ini syurga wanita.